Siapa yang melaksanakan tuntutan yang wajib pada bulan tersebut iaitu bulan Ramadan, kaman ada sab'ina fardatan fi ma'sir, umpama dia melaksanakan 70 kali ganda perkara wajib pada bulan Ramadan, tidak pada bulan lain. Ini satu kelebihan kita, tuan-tuan. Kelebihan kita dapat masuk pada bulan Ramadan. Sebab itu para sahabat, orang-orang berdahulu salih salih, orang-orang yang tahu nilai Ramadan ini, mereka nak beri sepanjang tahun Ramadan. Sebab itu pahala banyak. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat sama-sama kita meneruskan kuliah maghrib. Berapa belas subuh kita pada pagi ini. Yang saya muliakan haji yang masa surau rentak konbek, seluruh muslimat, abang-abang, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah, kita akan sama-sama berbincang berkaitan dengan perkara-perkara yang dituntut kepada kita pada bulan Ramadan secara tuntutan yang tidak pasti. Ada perkara yang dituntut dalam agama dengan tuntutan yang pasti, iaitu wajib. Wa yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Apa yang diberikan pahala bagi orang yang melaksanakan perbuatan tersebut dan diberikan balasan hukuman bagi orang yang meninggalkan perkara tersebut, iaitu perkara yang wajib. Sebagaimana kita solat subuh pada pagi ini, itu adalah tuntutan wajib bagi kita. Tak dapat tidak bagi orang Islam, kita mesti laksanakan tuntutan tersebut. Kalau kita tinggal, maka kita berdosa dan perlu kita qadha. Dan ada di sana tuntutan dalam agama yang tidak tuntut juga dituntut untuk kita laksanakan, tetapi tuntutan itu tuntutan yang tidak pasti, yang tidak mandatory. Kalau kita buat, alhamdulillah, itu satu kelebihan bagi kita, satu kelebihan bagi kita. Dan banyak lagi kelebihan yang diceritakan oleh Nabi SAW bagi orang yang melaksanakan perkara sunat dalam agama. Maka bulan Ramadan kita buat ada perkara terlalu banyak perkara sunat yang disuruh untuk kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita punya ramadan itu, pada Ramadan kita ini sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan hadirin hadirat, kita kalau kita nak pergi bercuti, kita nak bercuti, kita nak pergi umrah ke, maka kita akan pilih package yang mahal. Betul tak, tuan-tuan? Bukan mahal lah, mana package yang menarik. Mahal itu nombor 2, betul tak? Kalau saya mahal itu nombor 2 yang menarik. Kalau menarik dan murah, itu jackpot lah kita kata. Jackpot. Sebab saya bahasa berdas sekarang sikit. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, dalam kita melaksanakan perkara yang dituntut oleh agama dengan bulan Ramadan lebih tinggi, maka apabila kita menambah dengan perkara-perkara yang dipanggil perkara tambahan dalam tuntutan agama ini, maka ia menambah nilai puasa kita. Seseorang yang berpuasa tetapi dia tidak bersahur, adakah sama pada orang yang berpuasa tetapi dia makan sahur? Maka lain pahalanya, tuan-tuan. Maka tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah, ibu ayah, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada satu kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW, kelebihan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan lain. Tuan-tuan dah tahu saya rasa, cuma saya ulang balik.
Kelebihan yang ada pada bulan Ramadan salah satu bermula daripada bulan pula 1 Ramadan sehingga 30 Ramadan, dan tidak ada pada bulan lain tuan-tuan, iaitu bulan Ramadan pahala sunnahnya menjadi pahala wajib. Pahala sunnah sepanjang kita duduk, kita dipertemukan dengan Ramadan ini tuan-tuan, pahala sunnah ni tuan-tuan tidak seperti mana pahala pada bulan Syawal, tidak seperti bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir, bulan lain. Istimewanya bulan Ramadan ini pahalanya berbeza. Itu salah satu kelebihan, dan banyak lagi kelebihan. Tapi cuma pada pagi ini saya tak bawa lah semua kelebihan itu, dan saya yakin para asatidz ustaz-ustaz di ceramah di sini dia menceritakan tentang kelebihan yang ada pada disebut dalam hadis Salman Al-Farisi. Hadis ini Nabi sampaikan ketika di hujung bulan Sya'ban. Sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi berpesan kepada para sahabat. Panjang lebar hadis tersebut, cuma saya nak ambil sedikit yang berkaitan dengan gandaan pahala sunat pada bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adal fariidata fi ma siwa, wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa." Sesiapa yang bertakarrub, hampirkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan. Kita lakukan amalan dan datang untuk kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang melaksanakan amalan, sesuatu amalan sunnah bi khaslatin minal khair, amalan sunat yang tuntutan yang tidak mandatory, kana kaman adal fariidata fi ma siwa. Pahalanya, Nabi SAW kata, pahalanya seperti pahala melaksanakan tuntutan wajib pada bulan ini, tidak selain pada bulan lain. Tidak pada bulan lain. Maaf bahasa orang Arab pada dia sikit. Dia pelik sikit, dia terbelit-belit sikit. Wa man adda fariidatan fihi. Sesiapa yang melaksanakan tuntutan yang wajib pada bulan tersebut, iaitu bulan Ramadan, kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Umpama dia melaksanakan 70 kali ganda perkara wajib pada bulan Ramadan, tidak pada bulan lain. Ini satu kelebihan kita tuan-tuan. Kelebihan kita dapat masuk pada bulan Ramadan. Sebab itu para sahabat, orang-orang berdahulu saleh, saleh, orang-orang yang tahu nilai Ramadan ini, mereka nak boleh sepanjang tahun Ramadan. Sebab itu pahala banyak. Itu salah satu kelebihan. Maka tuan-tuan hadirin hadirat rahimahumullah, pada bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita jangan sekadar puasa saja tanpa kita menambah dengan amalan-amalan lain. Jangan sekadar kita puasa hanya sekadar melaksanakan solat Ramadan sahaja tanpa kita menambah dengan perkara-perkara lain yang menambah nilai Ramadan kita. Setiap tahun kita dapat masuk Ramadan. Biarlah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat bermakna bagi kita, yang memberikan pahala yang lebih banyak daripada tahun lepas, insya-Allah. Aku yang tegak pula lagi ni tuan-tuan. Kalau ada air salat letak ni, kita minum juga. Tuan-tuan hadirin hadirat, Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang satu kelebihan orang yang mendekatkan diri dengan ahli sunnah. Sebuah hadis qudsi menyebutkan, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi kekasih-kekasihku di atas dunia ini, maka dia diizinkan untuk diperangi. Itu kemuliaan hadis. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi, dan
tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri dengan amalan yang wajib yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Macam pelik ayat. Saya pelik terjemah hadis ni betul. Saya pelik saja. Tahu apa betul? Saya tengok apa? Dan tidaklah seseorang hamba itu melakukan amalan yang wajib, yang mana amalan wajib itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham betul? Boleh? Okey, catat. Maknanya satu amalan yang wajib dalam agama ni ada, saya beritahu sebelum tadi. Amalan yang wajib ni adalah yang pertama. Yang utama sekali adalah kita untuk laksanakan amalan pada sana. Wajib ke sunat? Wajib. Wajib adalah perkara yang paling dituntut dan ahabbu ilayya mimma saradat alaih, yang Allah sukai hamba-Nya laksanakan. Kalau hamba tu buat benda yang wajib, Allah sangat suka. Dan sedangkan kalau Allah tak suka pun boleh bagi Allah, kerana itu adalah tuntutan kita. Kita ni hamba, kan? Hamba ni kalau ikut ni, buatlah, Allah suka tak suka kita nak buat sebab kita ni hamba. Kalau ikut ni lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut sini betapa rahmatnya Allah, kalau hamba itu dekatkan diri dengan dia buat benda yang wajib, Allah sangat suka kepada dia. Maknanya seorang hamba itu dia dah selesai buat yang wajib, kemudian dia tambah dengan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan seorang hamba itu dia meneruskan amalan dia, buat perkara yang sunat pula, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada dia. Bila dia buat perkara yang wajib, Allah suka dia buat perkara wajib. Kemudian ditambah dengan perkara sunat, Allah akan kasih kepada dia, Allah akan cinta kepada dia, Allah akan sayang dia. Ini kelebihan orang buat perkara-perkara yang sunat. Perkara-perkara sunat tu, perkara kecil tuan. Allah boleh kasih seorang bila dia berdekatkan diri dengan perkara sunat. Ya, maknanya bila orang itu buat perkara sunat, dia melazimi sentiasa, kalau buat jalan-jalan tak dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Buat sentiasa tuan-tuan. Selalu istiqamah. Saya kata setiap isyak seorang itu dia tak pernah tinggal apa? Tak pernah tinggal dia punya solat witir. Solat witir dosa apa lagi? Dia selepas pada solat sunat sebelum subuh, dia punya ranking. Mazhab Hanafi meletakkan wajib solat sunat sudah selepas isyak. Dan Nabi SAW tak meninggalkan perkara tersebut. Tapi mazhab Syafi'i dia hanya meletakkan sunat muakkad. Tuan-tuan hadirin hadirat, apabila Nabi buat tu, maknanya ada kelebihan. Kita tahu walaupun kita tak tahu dia punya kelebihan, dan Nabi pun tak cerita, kita boleh kaji. Tapi kalau kita tak tahu pun, kita buat sahaja. Kerana memang apabila Nabi buat tu dia ada kelebihan. Bisa kata kita lah tak tahu, tapi kalau kita tahu, kita jumpa dia punya kelebihan, lagi sedap kita buat amalan tersebut. Jadi apabila kita mendekatkan diri dengan perkara sunat, dia akan mendatangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sayang. Dan hadis ni meneruskan lagi, apabila seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang dia, maka Allah akan yasmi'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru. Pendengarannya adalah pendengarannya akan menjadi, Allah akan menjadi pendengarannya. Pendengarannya Allah akan menjadi pendengarannya. Dan mata penglihatannya akan menjadi, Allah akan menjadi penglihatannya. Tangannya Allah akan jadi genggamannya. Kakinya Allah akan jadi yang berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'taitu. Apabila dia minta, Allah akan beri terus. Apabila dia minta tolong, wala in ista'adhani la'u'idanna. Apabila dia minta limbat,
sesuatu, minta tolong Allah bantu dia, Allah akan bagi perlindungan pada dia. Allah berkuat. Ni tuan-tuan hadirin, alhamdulillah kita dapat dengar bagi ini, kita tahu tentang kelebihan perkara sunat ni. Seseorang yang mendekatkan diri dengan perkara sunat, Allah akan cinta pada dia. Apabila dia cintai oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, perjalanannya, tangan yang digenggamnya dan sebagainya. Apa maksud situ tuan-tuan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bimbing kehidupan dia. Orang yang mulazamah, orang yang melazimi perkara sunat ini, Allah akan bimbing kehidupan. Kita banyak dengar cerita tu. Dua hari lepas saya cerita yang saya dengar daripada pembising surah. Kebetulan diminta untuk jadi imam tarawih di surau saya tu lah. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Aiman, Saiman. Ayah ni pun meninggal. Dia sendiri cerita, anaknya cerita, dan anaknya Ustaz Iman dia tak tahu apa amalan ayah ni, sehingga kan solat jenazah ayah ni ramai datang. Orang dia cerita, orang tanya kepada Ustaz Iman cerita, ada anak ni pun dia tak tahu secara dekat apa yang dia buat. Ayah ni dia semua ni kan amalan dia semua, dia tak. Yang paling tahu, yang paling dekat sebab isteri. Orang tanya apa amalan ayah, begitu lah mendoakan kerja kita di umur kita, di usia kita. Orang ramai doa. Apabila ramai doa ni kan antara satu keberkatan doa. Dan orang tu orang yang Allah sayang dia. Orang doakan orang ramai orang. Rupanya ayah dia ni ada tak pernah tinggal tahajud daripada umur 30 tahun. Umur 30 tahun ataupun 30 tahun tak pernah tinggal lagi. Sudah muda dia. Jadi ini antara benda yang Allah berikan sifat kepada orang yang hidup. Orang yang dapat menyaksikan kematian. So, cara pengawasan dia dapat ambil iktibar. Jadi tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sayang, maka Allah akan jaga bimbing kehidupan dia. Dan apabila dia minta, Allah bagi. Dan apabila dia minta perlindungan, Allah bagi. Ini kelebihan orang yang melaksanakan, yang mendekatkan diri dengan perkara sunat. Dan tuan-tuan, perkara sunat ni tuan-tuan bukan berkecil tuan-tuan. Walaupun orang kata benda sunat benda sunat dia, buat yang wajib tu masalah tuan-tuan. Yang wajib pun kita ada masalah. Kita sendiri kadang buat perkara yang wajib pun, bayang yang wajib pun ada kelompokan. Lain sembahyang ni ingat tu, ingat ni, ingat abazah, ingat tu, ingat abdi baju raya, lagi ni. Dan yang sebelum Ramadan, sebelah Ramadan ni bacaan macam-macam. Jadi tuan-tuan, sebenarnya orang yang mendekatkan diri dengan perkara sunat ini, dia serius kepada perkara wajib. Sebab apa saya kata gitu? Sebab perkara wajib itu, sebab perkara sunat itu antara fungsi dia, selain dia mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga perkara sunat ini menampung kelompongan perkara wajib. Perkara sunat menampung kelompongan dan wajib. Jadi tuan-tuan, kalau kita sembahyang, sunat rawatib itu kalau jangan tinggal. Dengan sunat rawatib itu dia akan tampak kita dia yang beropaikan kemenangan. Sebuah hadis Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ini maksudnya Nabi sebut, ketika Allah Subhanahu Wa Taala nak menghisap seorang, dia audit amalan kita semua ni akan diaudit. Tuan-tuan, saya kerana mati sampailah kan akan dihisap, tidak terlepas daripada hisap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dihisap, akan dihisap wajib, kerana dia perkara yang mandatory, perkara yang mesti dia buat oleh hamba. Kalau dia tak buat, dia bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kata secara umum itu. Kalau dia tak buat benda tu, dia bukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau hamba, kau kena buat benda ni.
Kau pelajar, kau kena belajar study. Kau jadi jadi tak layak bagi orang tu kalau dia tak buat benda tu. Tak layak bagi seorang hamba tu kalau dia tak buat benda. Yang mandatory ni, Allah kata bagaimana amal yang wajib. Mereka kata ada keperluan. Allah kata kepada mereka tengok kepada amalan sunat. Jadi dia buat perkara sunat. Kalau dia buat, maka yang sunat itu akan tampung. Maka selesai yang wajib baru masuk. Yang wajib pun tak selesai, nak masuk syurga. Yang wajib pun tak selesai, nak buat yang sunat. Itu dah kita ayat. Sepatutnya dia nak dapat kasih Allah, dan Nabi dalam hadis sebut, nak dapat cinta Allah, dia selesai yang wajib, ditambah dengan yang sunat. Barulah Allah bimbing dia. Barulah Allah sayang dia. Barulah dia minta Allah bagi, barulah dia minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada dia. Tuan-tuan hadirin hadirat. Fungsi amalan sunat tadi adalah untuk menampung kekurangan kecatatan amalan wajib. Kemudian amalan sunat ini bukan biasa-biasa juga. Dia juga adalah meninggikan darajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan seorang hamba itu di mata Allah Subhanahu wa taala mengikut kepada pengorbanannya, mengikut pada susah payah dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita bagi contoh senang. Kita bekerja tuan-tuan. Tuan-tuan semua bekerja, saya pun bekerja. Bagaimana kita nak take hati bos kita tuan-tuan? Buat kerja yang bagus, buat kerja dengan yang bagus. Betul tak? Kita buat kerja yang bagus. Bos kata saya nak kerja ni siap hari Ahad depan, hari Isnin depan, esok siap. Kita siap awal hari Jumaat dah sebut cuti tu, Sabtu Ahad tu kita dah siap dah. Macam mana hati bos kita tuan-tuan? Saya bos kita balik. Masalah nak take hati bos tu, nak ampun tu kita dah erat. Tapi kita sekarang kita nak bagi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita ini darajatnya dekat dengan kita, dekat dengan Allah Subhanahu. Kita ni di mata bos kita ataupun kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita. Tekun benda yang bos kita suruh kita selesai, bos kita suruh buat ikut deadline kita buat awal saja. Maka ini satu benda yang tambahan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat meraih darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat, sekali lagi tuan-tuan. Sampai berapa ini? Pukul 9. Tak ada soal. Ada pukul sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Saya pun tak banyak poin nak cakap banyak ni. Dan kemudian tuan-tuan kita lihat dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan ni antara perkara sunat dan sunat yang digalakkan bagi kita tuan, kita lihat kita muhasabah diri kita. Pertama makan sahur. Nabi SAW sebut dalam hadis tentang amalan makan sahur ni, Nabi sebut tasahharu fa inna as-suhuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Amalan sahur ni ada keberkatan. Keberkatan macam mana? Keberkatannya iaitu memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan pada siang hari bulan Ramadan. Bukan sekadar memberikan kekuatan untuk kerja. Kerja juga adalah ibadah. Tapi untuk menambah amalan, menambah pahala dalam ketika sepanjang kita berpuasa itu dengan kita makan sahur. Kemudian keberkatannya lagi iaitu dengan mengikuti langkah yang dilangkah oleh Nabi SAW. Jangan hidup Nabi SAW. Apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Orang yang buat amalan ini, pahalanya akan ditambah, akan diberikan tambahan pada pahalanya. Kemudian lagi, pahalanya akan berbeza dengan pahala orang yang sekadar puasa tanpa ada sahur.
Sah tak? Masa orang tak sahur? Sah, tuan-tuan. Jangan kau tak sah pula. Sah pada orang yang puasa tanpa sahur. Tak sahur pun sah. Tak sahur pun sah. Tapi kita nak apa? Kita nak buat bersungguh-sungguh. Betul. Kita nak buat bersungguh-sungguh. Satu puasa ni. Puasa tu dia ada package sekali. Puasa aku ada sahur 30 hari tu. Aku sangat cukup. Dan tambah pula kita bersahur sambil mengikut sebagaimana Nabi SAW sahur, iaitu takhirus suhur, melewat-lewatkan sahur. Bukan sahur pukul 12. Boleh juga sahur juga, tapi dia tak menepati sebagaimana Nabi SAW. Dia tidak dapat pahala sebagai orang mengikuti jabatan Nabi SAW. Niat puasa kena sahur, tak ada masalah. Bisa kata kita nak tidur tak orang bangun pukul 6 bangun subuh bangun silakan. Tapi kalau nak lebih cantik, buat sebagaimana Nabi SAW. Nabi sahur di hujung-hujung sebelum beberapa minit sebelum subuh. Ada riwayat menyebutkan para sahabat dia bersahur dengan Nabi SAW. Dia bersahur dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi pun bangun untuk solat. Solat apa? Solat subuh. Maknanya menunjukkan hujung Nabi bersahur di hujung pagi. Banyak hikmah kita sahur di hujung. Kalau kita sempat sahur pukul 12, confirm nanti tak bangun dah. Sebab yang solat dia kemungkinan boleh jadi subuh kita pun lewat sikit kan. Hikmah je Nabi suruh sahur hujung-hujung, antaranya waktu itu waktu afdal, kita boleh senang untuk solat subuh. Ada makan kenyang ni tuan-tuan, makan kenyang-kenyang nak sembahyang pula jadi berat sikit tuan. Lepas sembahyang, para sahabat tadi kita sambung hadis tadi. Lepas sembahyang, para sahabat tadi berapa jarak di antara makan waktu sahur dengan fajar, solat subuh itu. Nabi kata khamsina ayat, lebih kurang rakaat 50 ayat baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran ada 50 ayat, itu waktu yang lebih baik untuk kita sudah ada bersahur. Kemudian tuan, antara amalan yang boleh kita tambah lagi, tambah nilai Ramadan kita, puasa kita, iaitu kita bersegera dalam waktu puasa. Segera. Maksudnya segera bukan yang pukul 5 kita tokok puasa lepas dengan pukul 5 pula puasa. Bersegera maksudnya masuk waktu, yakin waktu tu waktu maghrib, terus berpuasa, terus berpuasa. Walaupun bila tak azan lagi, sewaktu maghrib kita tunggu bila azan. Masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari. Terbenam matahari. Cuma kita biasa kita dengar azan Bilal. Kadang-kadang Bilal pun dia nak puasa kejap, nak minum air, nak makan kurma, jadi lambat sikit. Afdal dia masuk waktu maghrib terus makan. Dan makanan yang dianjurkan adalah makan kurma. Tuan-tuan nak makan apa, makanlah bagi. Makan ayam boleh, nak makan kambing boleh, nak makan apa itu boleh utama. Yang penting makan dulu kurma. Makan kurma, minum air kosong, nak makan apa makan. Tapi yang kena nampak itu aja waktu maghrib ada. Jadi 5 minit baru supaya boleh atur tak bagus ke. Makan sikit yang bagi bagus, makan sikit, makan ringan-ringan, makan kuih, makan kurma, minum air kosong. Lepas tu kita pun sembahyang maghrib, masuk sembahyang maghrib, rasa apa, buat dan makan apa, yang apa terawih pun tak. Makan sebenarnya lah. Ikut sesuai kelaparan kita. Tahap kelaparan lah. Kelaparan ni. Kemudian tuan-tuan, pertama tadi sahur, kemudian bersegera berbuka, kemudian memperbanyakkan doa. Di bulan Ramadan ni banyakkan doa. Kerana orang yang berpuasa itu doanya mustajab.
Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW menyebutkan, "Thalathatun la taruddu da'awatihim as-sha'imu hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watil mazlum yarfa'uha Allah fawqa al-ghamam wa tuftahu laha abwabus sama' wa yaqulu rabbi wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin." Salah satu riwayat tentang hadis yang mustajab bagi orang yang berpuasa. 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka. Ustaz berpuasa, kita start tadi lepas sembahyang subuh, boleh banyakkan doa lepas. Banyakkan doa. Tak semestinya lepas sembahyang. Tengah naik kereta pun, baca doa. Doa lah apa-apa pun. Tak angkat tangan pun tak pun. Baca dalam hati. Doa lah. Kita ni tuan, kita ni hamba banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah doa kepada ya Allah, tahu ni aku nak kahwin, ya Allah, aku dah 40 tahun. Kita tahu dengan ni. Yang dah kahwin pun nak kahwin ni seorang, silakan doa. Ya Allah, aku target kahwin seorang lagi tahun ni. Awak cepat. Tak apalah, doa tu ada doa. Doa dia. Ya Allah, tahu ni jadi orang yang paling terbaik, ya Allah. Ya Allah, aku nak pergi haji, ya Allah, aku tak dapat pergi haji, ya Allah, berilah aku peluang untuk aku menjadi dhuyuf rahman tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bulan ini bulan mulia, orang puasa pula doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa banyak doa. Lebih lagi pada tempat-tempat mustajab, apa yang hari Jumaat ketika suntuk berbanyakkan doa tu. Lagi kalau kita tinggal doa, benda yang sedap, benda boleh sambil-sambil buat. Kemudian lebih-lebih lagi jangan tinggal doa ketika sebelum berbuka. Berbuka di ramai orang yang lain, sibuk dengan cuaca, sibuklah kalau jumpa, kalau puasa jumpa dengan kawan-kawan dekat masjid, nak berbuka sekali cerita pasal baca. Jangan duduk betul-betul. Cakap je juga takut. Ambil masa sikit, doa kepada Allah ketika mustajab. Doa yang mustajab ketika itu. Kemudian tuan-tuan hadirin hadirat, antara amalan solat lagi iaitu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kalau dia buat cantik sangat, pahala ini sangat besar. Pahala orang yang makan wadah yang kita berikan itu, pahala yang dia dapat orang yang berpuasa tu. Kita pula orang yang kita beri makan tu orang sebenarnya, dia puasa tu complete, jaga pandangan, waktu banyak amalan, pahala dia tu dapat kita senang-senang. Tanpa mengurangkan pahala dia, pahala dia tu dapat kepada kita tanpa mengurangkan pahala dia. Allahu Akbar. Tak nak orang itu kan? Tak nak. Okey, tak nak apa pasal kita ingat. Syahadat ni tak seperti tuan-tuan bagi makan sampai kenyang. Tapi kata kalau tak boleh bagi tamar pun tak apa. Asalkan dia makan makanan kita, tuan-tuan. Kita bagi tamar, tak boleh beli air panang ke asal tu nak dicari sedang bagi orang bagi dia. Dia berbuka dengan makanan kita. Pahala dia dapat pada kita, tuan-tuan. Pahala kita satu hal ni. Tak nak dengar. Kalau tak nak apa. Jadi kita tuan. Kemudian tuan-tuan, yang untuk menambah baik nilai pada kita lagi tuan, seperti biasalah, apa seperti asal saya kita jaga anggota kita daripada melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, itu satu benda yang parah kalau batal puasa ni, membatalkan pahala puasa. Mata kita buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mengata orang sana, mengata orang sini, buat orang sana, buat orang sini, cerita berapkan orang sebagainya. Itu semua benda yang akan kurang kes kita ingat abakan puasa kita. Nabi SAW sebut, man lam yada' qawla as-zur fa la amala bih فَإِسَرِدَّهِ حَاجَةً
ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak menghalang diri dia daripada melakukan qaulul zur, antara benda yang mengikis amal puasa kita, amal puasa kita, qaulul zur, kata-kata buruk, wal amal bihi, dan dia melaksanakan qaulul zur, kata-kata buruk itu, mewafat ke, mencaci ke, yang dengan mulut orang, benda yang keluar daripada mulut dia buruk, dia beramal dengan perkara itu ketika puasa, Allah kata falaisa lillahi hajah, Allah Subhanahu wa taala tak berhajat kepada penahanan diri dia daripada makan dan minum. Dia Allah tak hajat pun dengan puasa yang dilaksanakan. Maka tuan-tuan ikut puasa juga, puasa juga anggota kita supaya kita mendapat pahala, dan puasa kita tidak sia-sia. Rubba shaim, ramai orang yang berpuasa. Rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Ramai orang yang berpuasa tapi puasanya apa hasil dia dapat? Dapat apa? Dapat ada habis. Berbuka dapat ada habis. Pahala kosong. Kenapa? Banyak ada habis. Banyak ada yang potong mereka. Dan kita tengok orang buat kereta sedut, kata ni potong stick sampai dapat kerja, jumpa geng, kata dah bos lah, potong pula habis buat ini. Rubba shaim, ramai orang berpuasa tapi puasanya hasilnya hanya dapat hati. Orang buat qaim laisa lahu, dekat hadis tu. Cuba ingat yang puasa. Tuan-tuan hadirin hadirat yang terakhir tuan, iaitu memperbanyakkan baca Al-Quran. Memperbanyakkan baca Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ila akhir ayat. Bulan Ramadan Allah turun Quran, Allah pilih bulan Ramadan turun Quran. Waktu turun Quran bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sinonim dia dengan Al-Quran. Memperkasakan Al-Quran, memperbanyakkan baca Al-Quran. Tuan hadirin hadirat, Nabi SAW khatam setiap tahun bulan Ramadan. Antara sunnah kita dengan Quran bukan sekadar baca, cuba khatamkan baca Quran. Ini asalnya banyak masa baca banyak sikit tuan. Kalau Quran dia ada juzuk, dia ada makra, dia ada hizib. Juzuk ni apa? Untuk memudahkan. Okay, hari ni aku nak baca sejuzuk. Pada hari ni aku nak baca setengah juzuk. Aku nak baca satu hizib. Satu hizib sama setengah juzuk. Satu juzuk dua hizib. Okay, aku nak baca 4 makra. 4 makra sama satu hizib. Ulama buat susul semua itu untuk memudahkan kita menjadikan Quran itu sebagai unit kita bacaan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW berkhatam, bertadarus dengan khatam dengan setiap kali Ramadan. Sebab itu ada ulama, antaranya Imam Syafi'i, dia berbanyak kan, tapi buat 2 kali, sekali khatam, setiap hari 2 kali khatam. Beri dia follow rapat lah, follow rapat. Okey terlebih, kita tak lebih. Dia makan dia manusia dia, tapi makan dia mulia. Walaupun dia follow lebih, tapi kita rapat bersama masa. Kita ni kesungguhan dengan Quran pun 2 kali khatam. Jadi tuan-tuan, kita tuan-tuan yang sebelum kekurangan yang tuan-tuan, kita baca Quran bukan jangan-jangan semain sunat kita bukan jadi dapat ambil masa Ramadan ni, bertadarus ke akan ramai kita aku keluar bersama kita baca pakai lalu baca sendiri pun tak perlu. Kalau baca sendiri tu kalau salah susah juga. Baik baca dalam pakanan orang tu orang tu kita ini bulan Quran alhamdulillah. Sampai bila kita nak kan minggu lagi kan bulan Ramadan ni boleh jadi Ramadan ni Ramadan terakhir buat kita. Dan tahun depan tak jumpa dah Ramadan.
inilah interaksi. Jadi tuan-tuan hadirin Allah, saya berpesan kepada insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini ada perkara yang menggantungkan pahala kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan insya-Allah untuk diri kita, dan sedikit sebenarnya kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir pada insya-Allah pada pagi malam di bulan Allah. Dan biasa kuliah malam jadi kita kuliah fikih. Sasul bahasa tentang tawaf. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu cuma saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.